Netizen sekalian, saya boleh tak ajarkan macam mana nak buat kimchi? Betul tu kan? Panggil cikgu dulu. Cikgu. Ini cikgu. Awak ni pelajar kan? Mana awak punya baju sekolah? Ayo, lupa. Pergi ambil sekarang. Cikgu saya nak pakai. Terima. Saya new jeans. Shine, super shine. Awak bukan new jeans. Awak old jeans. Kita prepare kita punya cabbage dulu. Kita bagi dia rendam kat sini. Lepas tu kita kena letak apa? Pelajar. Gula. Pergi ambil garam. Apa sudu? Tak apa, I letak. Awak kacau. Tenanglah pelajar ni. Aku tak boleh dengan pelajar cemerlang. Oh ni cemerlang tak? Baju cemerlang. Ini kan sesuai untuk keluarkan setan. Setan. Setan comel. Ni setan cantik. Kita kena rendam dia setengah jam. Dah 30 minit kan? Okey, tuang air dia. Tak nak. Kenapa? Kita 30 minit bagi dia sidai dulu. Kita kena buat kita punya kimchi sauce dulu. Kita nak potong onion, kita kena pakai apa? Pakai cermin mata. Bakat seni tu tak ada. Kopek bawang tu kan? B-. Cakap banyak. Apple, the Korean pear. Halia sikit. Jangan main, belajar. Fokus. Come on. Nakal. Fish sauce. Kita letak belacan. Letak ini. Ini apa? Ini apa? Okey, Ajuma. Saya opa. Opa apa? Opa Gangnam Style. Chili apa? Chili fresh. Chili fresh. Opa Gangnam Style. Ya, corn syrup kita letak nanti. Cepat. Tambah kita punya ni, rice flour. Kita kena kacau lagi. Cepat. Boleh serius tak? Pelajar. Guys, korang tengok our kimchi. Bismillah. Bismillah guys. Hebat. Hebat. Tunggu apa lagi? Masak dah sekarang. Bye guys. Bye.